Nas. Kamu cari tak cara lain nak menghalau jin yang menggoda kamu dalam solat? Jin yang pertama ni, yang menjarak kamu solat. Itu kamu carilah minyak penjara. Mana-mana minyak penjara kamu sapu. Kat belakang telinga, kat anak telinga, kat mata. Sapu. Biar dia bau busuk, tak nak datang dekat. Lepas tu barulah kita pergi solat. Pergi solat pula, ada lagi satu jin, tukar jin lain pula yang ambil alih. Jin tu, apa nama jin dia tu, lupa lah. Tengok dalam tu. Jin tu mendatangkan ingatan-ingatan, melintasi ingatan-ingatan keduniaan. Kadang-kadang kamu teringat nak tengok TV, kadang kamu, padahal kamu tak ingat apa-apa, tak nak ingat apa-apa, kamu nak khusyuk. Siapa tak nak khusyuk solat kan? Semua nak khusyuk. Tapi kamu ingatan tu datang